Here we have abang botak satu. Yes. Kan? Korang buat video kan? Arang. This is the person who... Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekan dulu aku tak tahu. Satu lagi dah masak. Woi, this is my first attempt dapat possible. Ambil kau ke bulu. Say hi to the camera. Sabar lagi cepat. Let's gur. Ini adalah kita punya blackboard. Kita akan kamera kat sini. Saya set macam tu. Okay. Jangan ke? Okay. This one ada satu bilik. This is master bedroom. Dia ada walk-in wardrobe for her. Ini rumah kawasan orang kaya, so benda bunyi dalam bunyi begitu adalah perkara biasa ya. Ni kita tempat kita solat raya esok. Wow. Okay. Mengah je bukan berat ni. Dia berat. Ini wifi. Oh. I told you lah. Here we have abang botak satu. Yes. Okay. Anak ayah. This we have manga satu. Tapi tak ada kat room tour. Di sini kita ada kita ada asrama. ya. Kita ada Dan kita ada ini. Aduh. oh, boleh jadi selfie. Yes. Adik basuh. Macam tu ha. Okay, jom turun bawah. This is situation dapur guys. Oh my god. Oh my god. Sini kuih-kuih. Ini macam nak pindah sebulan je. Serong, potong serong. Kita memang buang daun dia, nanti dia pun dapat batang je. Potong. Sebenarnya bisa banyak-banyak. Angkat satu lebih dah masak. Ancur! Oh my god! Dia first time bukan kangkung. Kucing! First time I do the kangkung, you know? I don't eat the kangkung. Tak payahlah satu saat. Banyak-banyak. Wait, ni aku geram lah. Nampak dia? Nampak tu? Aku nak beri orang. Geram, muak. Betul! Wait, betul lah. Mana kita dah cepat. Ni, drop tulang ni. Apa tu? Pok dah masuk. Habis dah kita. Dah mesti perfect. Masuk dalam perut hantu dah. Dah masuk. Baru tahu. Bukan Thailand lah. Tak payah potong-potong dah. Dia ringan je. Besar ni kan? Tak ada. Aku nak tahu tak ada. Weh, apa kosong tak? So this is the makcik-makcik trying to cook for berbuka. My mama's also a vlogger. Ni record dia takkan post pun. Percayalah. Record lah lama-lama dia takkan post. Who knows? I know. Takkan apa? Dia takkan post. Record lama-lama dia takkan post pun. Mama pada post tak? Tak pernah. Dah bulan dah bintang tu kan? Semalam dia buat perjalanan datang ke rumah kan? Tak buat, tak post kan? Konon buat video kan? Arang. Dah, aku tengah edit. Tadi dia tanya, siapa record video masuk dalam rumah? Sekarang ni kan, siapa yang selalu edit video? Weh, dah aku ada buat. Tapi kan bila aku nak buat macam ni ada dah masak. Ni, bila kereta boleh juga cakap ni. Sampai hampa nak masuk baca ayat kursi. Hampir semua masuk tu macam Siapa? Siapa masuk? siapa orang baca ayat kursi? Siapa cakap? Anak aku nak cakap nanti masuk
Abang cari kerusi. Sampai-sampai dah kerusi ke mana? Sebab Han cakap ada kerusi. Kerusi lah. Kerusi. 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 Kalau ayat kerusi, dia macam ada kerusi lah. Ayat kerusi. Kerusi. So, ni in charge untuk nasi. Kalau nasi mentah lagi kita salahkan Malang. I'm in charge of the kangkongs. Roti. I am cutting the kangkong for the first time. Hah? First time? I'm cutting the kangkong for the first time because I usually buy. So this one. Ya. Nanti kalau mantap lagi siap kau. Nanti tak kamu menghilangkan. Okay, QC. Okay tak? Lah, hampir beras. Vlog. Lah, tapi aku nak restu. Hah? Nasi semua mesti restu? So, okay, first we're gonna look the rice. Aku tak kerti tutup So, ni. this is the apa orang kata bukti kalau nasi mentah. This is the person who Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekan dulu aku tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. I don't know this one. You see the rice here? Tapi tak masuk. Dah start dah. Dia tak bisa start. Ting. Ting. Dua. Ada lagi satu ke? Ya. Masih. Ya Allah, tak puasa. Tak puasa ya. Tester tau. Dalam vlog 2 tahun lepas pun you also tak puasa tau. Dah awak bagi cuti, terimalah. 11 hari tak puasa kau. 11, 12, 13. Tapi pengiraan dia Ni tak tahu. muka dah macam banyak hidup dah yang sebelah ni. Content creators kami. Hi guys. Apa nak hi guys? Apa dah solat belum? Kami belum. Tengok muka lah, makeup tebal. Nampak dia solat tu? Hi guys. Hi, today we at check. Video siapa telefon? Itu ada. Okay. 1, 2. Hi guys, today kita dekat Villa dengan Samantha untuk buka last buka puasa. So today we have Maja in the house. Say hi to the camera. Okay, Maja no longer. Okay, we have Aceh to say hi. And we have Manga nyamnya ke depannya. Okay, Manga is tak aneh-aneh. Okay, Mama. We have Mama. Hey, say hi to the camera. Okay. Tiba raya. Pak Ngam. Yes. Yang juga ada nangis. Oh. Dia baru lagi memancar dia mati suruh macam respect memang ya. This onion tak sakit. You betrayed me, and I know that you'll never feel sorry for the way I hurt you. Tak sakitkan mata. Gali. Jatuh. Kursi. Jam menunjukkan pukul 5.40. Petang dia cerah bukti. Tengok lihat ni. Dia ini manusia. Oh my god. Astagfirullah. Not good. Allah bagi cuti. Nikmatilah wahai insan. Tapi kami umat yang berpuasa. Yang berpuasa. Kalau tak solat, apa gunanya? Nanti kami solat. Solat tak uniform. Solat. Solat itu ialah tiang agama. Hantarlah kat siapa? Mana lah? Solat itu ialah keimanan kita. Apa dia?
mencahayakan nur di muka kita. Solat itu tiang agama kita. Solat. Macam mana pisau boleh? Dia pisau dah bertukar jadi mangga kan? Pisang. Pisau. Besok. Kita jangan jadi wastekan makanan. Kau ni kerja hampa orang. Tolong ni pepes. Kenapa dengan pepes? Hello. Farisha apa sana? Oh. This pepes the fryer. Tapi tak bawa tu. Sekarang tu. Yes. Nanti Bawa sekarang ke raya? Wah. Ini boleh buka ke? Boleh. Macam mana? Tolak ke depan tekan ni. Siapa punya ni? Boleh. Dia cakap babi. Wah, ni apa? Kita tak ayam lagi lah. Terbaiknya dia beli kan. Lauk berbuka guys. Situ sini kuih. Dia lah orang paling tak puasa yang banyak sangat tester dapat seharian. Membantu satu masakan mereka sedap sekali. Faster. Makan manis tak? Jangan manis-manis. Tak, kita manis. Sebab nak tunggu sejam lagi ni. Kita tambah ais. Oh. Kita manis. Dah. Tak payah masuk. Ini tester. Go, Power Rangers. Go. Sana. Ambil kau ke bulu. Info paling ke bulu. Apa perasaan berjaya puasa penuh? This is my first attempt dapat puasa penuh. Alhamdulillah, syukur. Thanks to my body, okay? This is my second time. Korang kena